Bersyukur kita kerana masih lagi kita dapat berjumpa pada pagi ini untuk kita amati ayat Al-Quran bersama Tuan Haji Yusof. Ayat Al-Balad, kita akan mulakan bacaan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Nama Allah yang mampu memberi maaf mengasihani. Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini, sedang engkau wahai Muhammad tinggal di negeri ini sentiasa ditindas. Demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkannya, sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran, jasmani dan rohaninya. Patutkah manusia yang demikian keadaannya terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat mengetahui kekuasaannya dan menyeksakannya? Manusia yang demikian keadaannya tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan berkata, aku telah habiskan harta benda yang banyak dalam usaha menegakkan nama dan bangsa. Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapa yang melihatnya dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu? Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah? Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan kami, dan lidah serta dua bibir untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Dan pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, menempuh maksud mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? Antara amal-amal itu bagi orang yang mampu ialah memerdekakan hamba abdi, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim dari kaum kerabatnya, atau kepada orang miskin terlantar di atas tanah. Selain dari tidak mengujarkan amal-amal itu, ia tidak pula menjadi orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. Ketahuilah bahawa orang yang beriman serta berusaha mengejarkan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan, mereka lah golongan pihak kanan yang akan beroleh syurga. Dan sebaliknya, orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan kami, mereka lah golongan pihak kiri. Mereka ditimpakan azab seksa, neraka yang ditutup rapat supaya kuat bakarannya. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita telah sama-sama membaca dan mendengar meneliti ayat surah Al-Balad ini. Seterusnya, boleh tadi saya jumpa. Tafadhal mashkura. Baik, terima kasih
Sebelum saya pergi lebih lanjut, suara jelas Suara jelas. Tapi video tak keluar. Gambar tak keluar. Tak apalah kot video tu, yang pentingnya suara tu. Nak Ah, tengok video juga ke? tak. Ha? Dah untuk haji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terlebih dulu memang sayugia ni kita memuji Allah Ta'ala, sebab tanpa rahmat daripada Allah Ta'ala kita tidak hidup pada pagi ini, dan kita tanpa rahmat kesihatan Allah Ta'ala kurniakan kita tak mampu untuk bangun dan bekerja pada pagi ini. Terima kasih kepada Qori kita. Terima kasih kepada Qori yang telah membacakan ayat, menyediakan teks Al-Quran, membaca Al-Quran tadi dan juga memberi terjemahan. Kiranya boleh dah tu, Encik Sabri. Tak payah pun kita hurai dah tu kan. Kita baca tu dan kita tak payah hurai pun sebenarnya, ataupun ulas. Tapi tak apalah. Kita ni nak berkongsi pahala. Yang Qori yang menyediakan teks ini, yang memberi terjemahan, masya-Allah, alhamdulillah. Tapi di belakang tabir ni ada lagi orang-orang yang bekerja untuk menjayakan program tadabbur kita pada pagi ini. Kita minta tolong pejabat COO ni untuk menghebahkan majlis ataupun program kecil kita ini tadabbur, dan juga kita minta Puan Nabihah, Puan Nabihah, pekerja baru kita lah di CSV, supaya buat recording post pada tadabbur ini untuk kita buat rujukan akan datang. Okey, jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada semua dan tuan-tuan dan perempuan warga kerja Ain yang cintakan ilmu dan cintakan Al-Quran. Mudah-mudahan di dunia ini memberi kita hidayah, petunjuk, penawar, rahmat, dan membantu kita, memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Kita nak tenang dan senang di dunia, kita nak bahagia di akhirat. Mudah-mudahan dengan usaha kecil kita ini, Allah Ta'ala beri rahmat pada Amerika. Dan kita sangat memerlukan rahmat Allah Ta'ala, keampunan Allah Ta'ala, dan juga keselamatan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu pagi-pagi kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah. Kita mohon Allah Ta'ala maafkanlah kesilapan kita ni di luar pejabat, di dalam kilang, di dalam pejabat. Minta sentiasa maafkan. Dan kita mohon Allah Ta'ala maafkan semua warga kerja Ain, di KB, di Kulim dan di mana saja mereka berada. Dan juga kita mohon keselamatan daripada Allah Ta'ala supaya selamatkan kilang kita daripada bencana. Kita sudah ada sebelum ini diuji dengan kebakaran, dan baru-baru ni diuji dengan kemalangan maut. Perkara-perkara yang kita tidak jangkakan, tapi kita hanya mampu berdoa lah. Di masa-masa akan datang ni Allah Ta'ala kurniakan kita afiah. Afiah tu boleh bermaksud satu kesihatan dan juga keselamatan. Selamat kita dari bencana-bencana kebakaran ke contohnya,
apa tu kemarau. Sebab kalau kemarau kita tak ada air, tapi kita kita bukannya Tuhan yang bagi kemarau. Kita ada masalah sendiri. Masalah dalaman menyebabkan sistem sebahagian daripada sistem air kita. Kita ni pun ada banyak jenis air. Tok-tok perempuan apa ni sidang pendengar ni, kita ada beberapa jenis air. Kita ada air pure water ataupun air tulen. Kita ada highly purified water. Dan kita ada juga WFI, water for injection. Salah satu daripada sistem air ini pun kita akan ada hadapi masalah dalam aspek penghilangan produk-produk kita. Jadi kita sentiasalah memohon perlindungan daripada Allah SWT. Kita jangan agah. Jangan ingat kita usaha saja tanpa pertolongan Allah Ta'ala, tanpa perlindungan Allah Ta'ala, tanpa kemaafan Allah Ta'ala, kita akan berjaya. Inilah antara perkara-perkara yang disebut dalam surah Al-Balad ini. Balad ni maksud dia, apa maksud balad? Balad ni ialah negara, negeri. Dalam konteks surah ini diturunkan di Mekah. Ini surah Makiyah ini. Jadi di Mekah lah tempat surah ni turun, maksud dia balad ni, Al-Balad ni dia khas lah pada zaman tu kepada kota Mekah. Tapi adakah surah-surah Al-Quran ni sesuai untuk zaman itu saja? Al-Quran adalah panduan untuk kita mengambil pelajaran, iktibar, ibrah. Iktibar, ibrah daripada kisah-kisah dahulu. Kalau kita kata kita kata iktibar pengajaran. Tapi kalau ibrah ni saya sudah sebut dulu dalam bahasa Arab, ibrah ni bermaksudnya kita menyeberang. Kalau kita duduk di pinggir sungai, sebelah kiri kita menyeberang sungai ke sebelah kanan. Maksud dia kita kena berubah. Kita kena berubah daripada kiri ke kanan. Bukan sekadar kita baca Al-Quran tu kita tidak berubah. Kita perlu ambil ibrah, maksud dia perlu kita ambil itu supaya kita berubah. Berpandukan kepada surah-surah yang kita belajar. Itu yang dikehendaki oleh Al-Quran sebagai panduan hidup, bukan baca saja. Dan kemudian kita tutup, kita sebek Al-Quran ni letak dekat rak kita. Dia sepatutnya dipraktikkan. Macam sebagaimana kita baca SOP, kita baca GMP, kita baca ISO untuk dipraktik, bukan baca saja. Okay, baik, kita kena kejar masa. Walaupun kita baca 20 ayat tapi kita tak sempat nak pergi satu-satu ayat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena balik dan meneliti lebih lanjutlah. Program ini adalah usaha yang kecil untuk kita beri motivasi tapi tak cukup. Kita tak cukup. Jadi mudah-mudahan usaha kecil ni Allah Ta'ala beri rahmat. Baik, kita terus kepada surah Al-Balad ni. Walau bagaimanapun sebelum ini ada 2 siri surah Al-Isra' ataupun surah, nama lainnya surah Bani Israel. Surah berkenaan dengan Bani Israel dan dimulakan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tapi saya mencelah siri-siri surah Al-Isra' ni hari ni, mencelah surah Al-Balad. Okay, supaya kita mengambil pengajaran. Tak apalah, kalau kita lihat sini, kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihazal balad. Yakni aku bersumpah. Siapa yang bersumpah ni?
Allah Ta'ala yang bersumpah. Kalau kita belajar tafsir, usul tafsir, dia panggil ayat-ayat qasam, dia panggil. Tu kan, kataan situlah qaf, sim dengan mim tu, ayat-ayat qasam. Dia ada usul, kita bukan nak bincang di sini, tapi kita kena faham. Siapa yang bersumpah? Apakah alat yang digunakan untuk bersumpah? Dan apa yang disumpah itu? Jadi itu benda-benda tu, itu belajar dalam usul tafsir. Tapi Allah Ta'ala yang bersumpah ni. Sumpah bukan main-main kan. Benda sengerti lah. Benda yang betul. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri ini, Al-Balad. Maksud dia di sini ialah Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Sedang engkau, wa anta tu engkau. Siapa dia? Muhammad SAW. Tinggal di negeri ini. Dalam terjemahan disebutkan yang orang kata Rasulullah SAW ni pada zaman Mekah ni 13 tahun di Mekah sentiasa ditindas. Daripada awal dia sampailah dia berhijrah, berbagai penindasan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, yang terdiri daripada kaum-kaum musyrikin Mekah. Kemudian ayat seterusnya wawalidin wama walad, dan demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkan. Baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ni yang kita mungkin kita nak tumpu sikitlah gitu. Jadi manusia ni ayat 4 ayat 4. Ayat 4. Saya dah tekan. Apa dia? Saya dah tekan, kita tak tukar lagi. Ya. Jadi laqad ni maksud dia sesungguhnya. Sungguhlah, semati jugalah ni, sesungguhnya. Bukan main-main ni. Khalaqna tu maksud dia, tu ialah, tu ganti nama, dhamir. Allah Ta'ala dia sebut nama dia sebagai kami di sini. Kami jadikan. Jadikan. Khalaqna. Ja'ala pun jadi juga. Fatir pun, fatara pun jadikan juga. Tapi dia ada beza-beza lah. Kita kena kaji lah. Kenapa dia guna khalaqa di sini, khalaqna, ada kenapa guna apa tu ja'alna contohnya. Okay, kenapa dia guna perkataan al-fatir, penciptaan. Itu semua kita kena kaji. Sebab ada penciptaan daripada tiada, kosong, dia ada kan. Contoh macam mana? Nabi Adam lah. Manusia pertama tu. Tak ada manusia. Kemudian dijadikan manusia yang pertama. Okay? Tapi kita ni bukan dijadikan macam Nabi Adam. Daripada tanah tak ada kepada ada. Kita ni, Nabi Adam dah ada, manusia dia ada. Daripada manusia ni yang sudah ada kepada manusia yang lain. Itu dia akan guna istilah yang lain. Barang sudah ada kepada ada yang lain. Kalau Nabi Adam daripada tiada kepada ada. Tak apalah. Bunyi itu macam bunyi cara falsafah pening kepala. Tak apa, nak bagi faham. Sesungguhnya manusia ni dijadikan. Maksud dia reka bentuk manusia ni. Manusia ni pun ada hardware, ada software. Hardware yang kita tengok ni lah. Darah, daging, tulang. Itu hardware dia. Tapi dia ada software dia, dia ada roh. Dia ada soul, dia ada roh. Jadi manusia ni dijadikan al-insan. Al-insan ni nama manusia dia. Fi kabad, dalam keadaan dia ni sentiasa menghadapi kesulitan dan kesukaran.
Jadi dia apa ni, maksud dia di sini manusia ni sentiasa diuji. Dia sentiasa diuji dengan kesulitan dan kesukaran. Diuji jasmani dia, zahir dia, kan? Diujilah miskin, kaya, ada yang lengkap, ada yang OKU. Jadi dan juga rohani dia. Kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia suka. Bila ada kematian dia sedih, bila dia dapat nikmat dia suka. Macam itulah. Jadi kita ni direka bentuk macam tu, nature dia ataupun memang macam tu direka bentuk. So kita kena faham kita ni sentiasa diuji. Bagi bagaimana kita menghadapi ujian ini, lulus ke tak lulus. Jadi jangan pelik, kita ni akan sentiasa diuji oleh Ta'ala jasmani kita. Dulu kita sihat, sekarang ni kita sakit dah. Rohani kita, dulu kita tak ada tanggungjawab, tak rasa pening, serabut, sumbat. Sekarang ni macam-macam lah, kita ada tanggungjawab, pening kepala, tak ada peace of mind, sumbat sana, sumbat sini. Kalau tersumbat telinga, tak mendengar lah kita. Jantung tersumbat, kena heart attack lah kita. Okay. Seterusnya ni, ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Patutkah manusia, ayahsabu ni apakah dia mengira sini kan? Hisab, kataan hisab tu, kata dasar dia. Ha, sin dengan ba tu. Apakah dia mengira ataupun apakah patutkah manusia yang demikian tu? Yang demikian tu yang memang Allah Ta'ala ciptakan dia macam tu lah. Resah dan gelisah, sentiasa diuji dengan tu, ya, dengan kesukaran dan kesulitan ini. Apakah manusia yang demikian keadaannya terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan menyangka bahawa tidak ada sesiapa yang dapat mengatasi kekuasaan dan menyiksakannya. Ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Patutkah manusia yang demikian keadaannya terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya? Cerita ini, latar belakang dia ni adalah letakkan ni orang-orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah ni kalau kita tengok, dia duduk dalam negeri Mekah. Dia ni duduk di Mekah ni dia istimewa lah sikit. Sebab orang tu datang ke Mekah ni nak pergi Kaabah. Jadi dia ni penjaga Kaabah. Jadi dia orang ni apa ni, dia dan Kaabah ni bukan saja tempat ibadat, dia juga tempat bisnes. Jadi golongan Quraisy musyrikin Mekah ni dia jadi golongan korporat juga sebenarnya. Dalam bahasa kita lah. Jadi dia ada duit lah, dia kaya lah juga. Jadi adakah mereka tu dalam konteks tu dululah, Arab tu dia menyangka bahawa tak ada orang yang dapat mengatasi kekuasaan dia sebab dia jaga Mekah tu. Sebab dia tak beriman. Dia tak ada kaitan dengan Tuhan. Dia jaga Mekah, maksud dia lah yang jaga. Jadi dia lah pemilik Mekah itu, penguasa Mekah. Kemudian ayat seterusnya, yaqulu akhlaqtu malan lubada. Jadi mereka ni dia bermegah-megah lah. Dalam ayat-ayat Quran ada banyak cerita kan. Cerita ni manusia ni kadang-kadang dia apa tu dia panggil watahhurum bainahum. Dia bermegah-megah antara satu sama lain. Megah, dia megah apa? Dia megah tentang nasab dia, keturunan dia, kekuatan dia, dia banyak follower contohnya. Itu contohlah. Kemudian juga wal takasur. Wal takasur apa tu
fil mal wal aulad. Watakasur tu maksudnya memperbanyakkan harta benda dan juga anak pinak. Dan bermegah-megah lah. Jadi itu zaman Quraisy Mekah dulu macam itulah keadaan diorang masyarakat masa tu kan. Seterusnya ayat sabu alam yarahu ahada. Maksud dia di sini dia menyangka ayat sabu alam tak ada orang yang tak ada kuasa yang melihat dia. Dan juga bagaimana dia menghabiskan harta benda. Zaman dulu banyak hiburan. Macam kita lah, kita cerita zaman dulu tu, tu zaman dulu. Macam mana contoh zaman kita ni? Habiskan harta benda ni pada benda-benda yang kurang bermanfaat. Contoh dia macam mana? Agak-agak lah, ramai ni kan. Ada tak yang boleh bagi contoh? Ada? Contoh zaman kita. Ada? Contohlah, katalah kita katakan kita ni banyak perayaan, ada tunjukkan bunga api lah, macam-macam tu kan. Betul ke Sabri? Betul. Siapa lagi ada sini? Raja, betul ke Raja? Raja ada kan? Ada. Ada, jawablah sikit, saya tanya tu takut tidur. Ada. Takut nampak macam jaga tapi terlelap sikit. Rosli ada ke? Rosli ada? Ada tu Haji, ada. Jadi Ada, kadang-kadang ada. kita lihat perlu sangat ke pertunjukan bunga api tu? Benar. Tak jadi. Membazir tu Haji, membazir. Kadang-kadang gitu, bukannya kata tak boleh hiburan, tapi banyak lagi orang miskin kedap. Banyak lagi orang miskin. Jadi kadang-kadang tunjukkan bunga api lah, mercun lah, apa semua tu. Jadi tak adalah orang kata perlu sangat. Duit tu mungkin boleh guna untuk bantu orang miskin. Kan? Baru-baru ni ada yang cerita buat hari jadi, cerita macam hantu bunian ke apa ke tak? Ada ke hari tu? Saya pun macam tak faham. Dia buat, ya ke Sabri? Ada tu Haji. Tema Pontianak ke apa? Sini ke tu? Tak ada sini. Ni baca dulu. Yelah, Kelantan ke? Kelantan. Kelantan. Kelantan Antara Kelantan. Jadi kadang-kadang apa tak tahulah kalau bahasa netizen ni bahasa kasar ya, apa kejadahnya dia buat benda macam tu. Dia buat hari jadi sambutan. Jadi benda yang kadang pelik-pelik lah kan orang sekarang ni. Yang tu lah. Kawai punya duit, suka hati kawai. Jadi macam tu lah. Dia benda tu membazir. Jadi dia buat tu untuk apa? Dan jangan kita ingat harta tu lah pemberian Allah Ta'ala. Gitu. Cerita membazir ni kita baca dah kan sebelum ni dah. Kita tengoklah diri kita sendiri, tempat kerja kita kat kilang kita ni bazir ke tak tu. Kita kena tengok jugalah. Okey. Jadi kemudian seterusnya ni alam naj'al lahu ainain. Tengok ayat seterusnya. Mengapa manusia ni terpedaya dan bermegah-megah? Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata untuk dia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan kami. Jadi Allah Ta'ala jadikan mata kita ni dua biji mata ni. Antaranya ialah untuk kita membaca Al-Quran, kita melihat ayat-ayat Allah SWT. Ayat-ayat Allah Ta'ala ni ada yang bersifat, dia panggil tersurat dalam Al-Quran ini. Itu ayat-ayat Allah, tanda-tanda. Tapi ada juga ayat-ayat Allah Ta'ala yang bersifat alam semesta ni. Makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni yang terbentang ni,
di depan kita ni, cuba kita ambil gambar lah. Kalau kita ambil gambar, kalau tengok comel gambar. Sebab apa? Kalau ambil gambar tepi laut lah, laut ada nampak air. Kadang-kadang warna biru, kadang-kadang warna hijau. Lepas tu atas laut tu nampak biru langit dengan awan. Kemudian tepi-tepi tu ada pokok. Depan tu pula ada kapal layar lah apa. Oh, comel. Cantik. Jadi mata kita tu bila memandang tu, kita start memuji Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi, mata ni tengoklah. Kadang-kadang guna benda tak senonoh. Supalah. Itu ujian bagi kita kan. Mata Allah Ta'ala suruh tu suruh baca Quran. Suruh tengok pemandangan dan memuji Allah Ta'ala. Kita tengok benda-benda yang memberi keinsafan. Contoh macam mana? Macam tempat-tempat bekas kaum-kaum yang telah dimusnahkan kan. Kaum Ad, kaum Samud. Ada dekat Saudi tu. Peninggalan kaum Samud, cerita yang bunuh unta tu. Kemudian ada Laut Mati. Itu adalah tempat peninggalan kaum-kaum Lut. Kan? Kemudian disebut lagi ayat seterusnya lisanan wa syafatain. Dan jadikan lisan. Ayat 9. Lisan, lidah lah. Lisan tu lidah. Serta 2 bibir. Untuk ia menyempurnakan sebahagian besar hajat-hajat dia. Kita boleh berkomunikasi dengan lidah. Dengan bibir kita. Tapi lidah ni tak bertulang. Kalau lidah reptilia tu, dia bercabang 2 kan? Cabang 2. Macam lidah. Kalau orang munafik ni, macam tu lah lidah dia. Bercabang-cabang. Cakap depan lain, cakap belakang lain. Kemudian ayat seterusnya, wahadainahul najdain. Dan kami hidayahkan, menunjukkan kepadanya 2 jalan. Jalan yang baik dan juga jalan kejahatan. Allah Ta'ala tunjuk dah jalan. Jalanlah kalau kita ikut Waze ke, kita ikut Google Map ke, kita tahulah kalau jalan ni betul, kita sampai destinasi. Kalau main agak-agak jalan ni, tak salah ni, kalau kita tak ikut betul, kita jadi sesat. Sesat, tak sampailah destinasi kita. Jadi destinasi kita ni ialah akhirat. Dan akhir sekali syurga dan neraka. Nak pergi sana, boleh pakai Waze ke? Sabri? Boleh pakai Waze ke? Boleh pakai Google Map ke? Tak sampai. Sampai mana tu? Sampai sungai. Sungai laut. Jadi kena ikut kita punya panduan kita ialah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tak baca Al-Quran, kita tak tadabbur, mana kita tahu jalan tu? Agak-agak je lah kan? Jadi, itu jalan. Kemudian, falak tahamal aqabah di sini. Dia nak cerita sini, ayat 11 ni. Aqabah ni, dari segi bahasa ni, dia sebut sebagai benda yang, macam bukit. Bukit ni kita kena daki. Kena daki maksud dia susah lah nak mendaki tu kan. Kesenang nak nak mendaki ni. Susah lagi. Dia tempat tinggi. So kita kena mendaki. Maksud dia kita nak capai benda yang baik ni, dia kena mendaki lah. Dia kena macam susah lah, kita kena struggle.
Kita kena struggle. Dia tulis sini kan, dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan. Merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Maksud dia kita ni nak buat amal ibadat ni, kerja-kerja amal kebajikan yang tinggi ni dia susah. Jadi kita perlu struggle, kita perlu jihad. Kan? Jadi itulah yang kita kena pilih, jalan yang kita kena pilih lah. Jalan nak lara, hiburan yang melampau, permainan yang melampau, yang tu mudah. Ujung jari kan? Sekarang ni orang main ujung jari ni, nak hiburan lah, nak permainan lah. Kan? Ujung jari saja. Dia boleh tahan main tak? Berjam-jam kan? Budak-budak sekarang dah. Tak tangi. Tapi kalau nak belajar agama, nak pergi masjid ni, payah pula dah. Jadi kalau kita tengok orang tu, dia boleh daki bukit kan, katalah cycler. Orang naik, dia cycler lah, orang naik basikal tu. Wih, saya tengok dahsyat. Hari tu saya lalu dekat Gombak ke Genting Sempah. Kalau kamu tahulah, dari Gombak ke pergi Genting Sempah. Bukit tu. Jalan tu memang sunyi, tapi bagus untuk orang yang exercise dengan basikal. Banyak orang exercise dengan basikal. Saya tengok kita ni boleh pergi naik basikal. Naik situ lah, katalah nak pergi, saya dengar dulu sampai ke Lebuh Raya Timur Barat ke naik tu. Naik bukit. Kuat kan? Kuat lah Sabri orang nak naik bukit dengan basikal ni. Kuat tu je. Kuat Kita lah. mountain bike. Dia jadi macam habit kan. Orang tak rasa pun. Dia dua Tapi tadi. Apa dia? Dia ada dua, trail run dengan cycling. Basikal mountain bike. Apa dia? Tebak. Oh, itu tambahan lah. Maklumat tambahan. Baguslah. Tak, cerita yang pakai tenaga ni. Ya. Tapi orang tu boleh pergi masjid tak? Orang yang sama tu. Kuat dia naik bukit, dia basikal, tapi dia kuat pergi masjid ke tak? Nak ceritanya rata-rata orang yang naik ni orang muda kan? Yang pergi, yang naik-naik ni banyak orang muda kan? Warga Mah ni nak jogging pun tidak dinasihatkan, takut kepala lutut pun longgar dah. Ke warga Mah ni Kemah juga. Rosli, jogging lagi ya Rosli? Ya, tuan lagi. Tak jogging lama dia esok. Jogging, tapi orang tua-tua ni banyak brisk walk je kan? Ya. Takut longgar, skru longgar. Tapi kalau di masjid ni orang muda ke orang tua? Orang tua. Orang tua yang longgar tu, orang ni duduk masjid. Yang kuat-kuat tu, maknanya tak sampai masjid. Dia sampai bukit. Mengembara naik motor jauh pula tak? Betul tak Rosli? Ya, Tuan Haji. Betul. Tapi kita tengok umumnya, tak yalah masjid mana, masjid saya tu semua banyaknya orang warga Mah belaka. Ada yang warga Mah pencen, ada warga Mah masih ada kerja lagi. Itulah. Tapi nak pergi masjid tu dia perlu jihad tu, dia akobah tu. Perlu naik tempat tinggi tu kena jihad. Lepas tu soalan ni kan, wama adraka mal aqabah, apa tu jalan yang dapat engkau mengetahui, jalan-jalan yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Fakku raqabah, ayat seterusnya, ayat 13. Ini adalah contoh-contoh zaman tu kita kena tengok zaman tu. Contoh-contohnya perkara-perkara
kebajikan yang tinggi. Sebab zaman dulu ada perhambaan, jadi bagi yang mampu ni memerdekakan hamba. Kalau kita tengok baginda Rasulullah SAW dan isteri dia, Sayyidatina Aisyah, banyak hamba yang diorang bebaskan. Dari satu sudut pandang, kalau orang ada hamba ni sebenarnya dia ada duit. Dia orang berharta. Bukan dia miskin sokmo. Ada kalanya miskin lah, ada kalanya tak ada makanan. Tapi kalau kita lihat, sahabat-sahabat separuh tu kaya-kaya juga. Mula-mula memang miskin, lepas tu kaya. Sebab orang ada hamba ni, mesti dia ada harta. Bukan senang. Jadi, tapi satu-satu, kalau kita nak kira satu-satu hamba abdi tu berapa nilai dia. Lepas tu susah tu nak membebaskan hamba abdi, merdekakan hamba abdi supaya dia jadi bebas. Ini antara contoh lah pada zaman tu. Atau it'amu fi yaumi zil masghamah, ataupun memberi makan pada hari kelaparan. Kalau ada krisis, contohnya kita dulu ada COVID lah, tapi ini cerita di Mekah lah kan. Ada ketikanya zaman kemarau. Jadi susah zaman kemarau tu. Jadi kita beri makan ke orang. Ini antara contoh perkara kebajikan yang baik. Ataupun di sini seterusnya yatiman za maqrabah, ataupun buat kebaikan kepada anak yatim. Dan kaum kerabat. Bantulah sebanyak mana yang boleh kepada anak yatim dan juga kaum kerabat ni kaum yang terdekat lah. Adik-beradik kita, anak beranak kita, sepupu sepapak kita. Perkara ni memang sukar, tapi inilah jalan yang baik. Ataupun miskinan za matrabah, ataupun orang miskin. Yang miskin ni orang yang mungkin dia ada harta, tapi dia tak cukup. Harta dia tak cukup untuk dia menampung perbelanjaan dia. Yang ni mungkin saya cakap ni ringkas-ringkas lah. Dan supaya saya tak tafsir ulas terlalu dalam lah kan. Apa maksud ni orang miskin terlantar di atas tanah. Dia orang miskin sangat. Ada orang miskin ni dia pergi cari sampah kan. Ada kan? Kita buang-buang tu dia pergi cari kat sampah tu. Yang tu lah nak menunjukkan miskin yang tahap gaban lah. Ada orang miskin ni dia miskin tapi dia ada rumah, dia ada harta, dia ada motosikal, cuma tak cukup. Kalau motosikal banyak depan rumah tu tak tahulah miskin ke tak. Kereta berjela-jela, ada rumah tu ada 2 orang, keretanya 4, 5. Yang tu tak miskin lah kan. Tapi ada orang yang kutip sampah. Mungkinlah tu lah. Kalau zaman kita ni yang sampai tahap gaban yang kita kata miskin terlantar ni. Paksa orang kata orang buang sampah dia kutip-kutip. Apa dia boleh makan, dia makan dari situ. Kita ada tengok orang macam tu. Jadi cerita-cerita ni anak yatim lah, merdekakan hamba lah, anak yatim, orang miskin ni semua ni. Kalau kita panggil sekarang apa kita panggil? Tanggungjawab sosial. Sekarang ni macam-macam bahasa lah kan. Dia panggil CSR, Corporate Social Responsibility. Benda-benda ni tu dah dinyatakan dalam Al-Quran ni lama dah. Tapi kita orang Islam ni kadang-kadang macam tu lah kita. Kadang-kadang yang buat ni orang kafir buat. NGO dia kadang-kadang lebih hebat daripada NGO kita. Sebab tanggungjawab sosial kita ni kita dah kurang prihatin. Sebab kita tak nampak arahan Al-Quran semua ni. Kurang. Ya, Raja. Sibuk tak Raja? Kita kerja.
Tak Raja tak? Kerja SKMK tu siang kerja, malam kerja lagi. Ya, ya, ya. Cik. Jadi sibuk, tak berapa cara lah masyarakat ni miskin ke apa ke. Kita ada ahli warga kerja iMedicare ni masuk hospital. Tanya khabar ke tidak? Ke tak tahu dia masuk hospital? Tahu ke ada yang masuk hospital? Masih di hospital lagi, tahu tak? Rosli tahu Rosli? Pinjam nama Rosli. Ya, Tahu? ada setengah tahu, ada setengah tak tahu. Contohnya yang ada di hospital lagi? Tak Tak pasti. tahu. Contoh dia. Raja tahu Raja? Tak pasti ya, Cik. Sebab Itulah. yang dah keluar tu dah ada dah. Tak. Dia masih di hospital. Tak tahu. Ini Tak mungkin Cik Zul ni, Zul Safety tak adalah. Dia tahu dia ada dalam ni ke tak? Mungkin dia tak bagi tahu kot. Dia tak Raja tak? Ya, mungkin kot. Allahu Akbar. Zahari? Tak. Dia tak bagi tahu kot. Buat tu kita pun tak ambil tahu dah. Tu contohnya Muhammad IJM tu. Injection molding tu. Masih di hospital. Okey. Tak apalah. Jadi tanggungjawab sosial kita lah. Tanyalah khabar. Kalau boleh bantu, bantu. Bantu fizikal macam tadi kita ni diuji dengan fizikal. Kadang-kadang tak boleh kerja, tak ada duit. Dan juga semangat pun jatuh. Sebab kita boleh buat barang sendiri, kerja sendiri, kemudian kita kena harapkan isteri kita lah, anak-anak kita lah, kawan-kawan kita lah. Spirit kita, semangat kita jatuh. Jadi kita, kalau kita tak ada duit nak sumbang, sumbanglah kata-kata semangat. Jadi itulah, itu tanggungjawab lah. Jadi kita jangan lupa hari Ahad ni nak makan bekwah tak? Ya ke? Ahad ni bekwah. Dewasa. Tapi kita jangan lupa lah hak yang terlantar kat hospital tu. Macam mana tu? Tak payahlah cerita zaman Mekah ni, cerita iMedicare lah kan. Baru nampak ke celik mata kan? Tak celik mata lagi ke Raja? Kesumbat lagi telinga kan? Celik dah. Celik dah dah? Alhamdulillah. Okay. Kemudian ayat seterusnya ni. Pukul berapa dah ni? 9.33 dah ya? Ya ke? Betul ke? Sikit lagi lah ni. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Selain daripada tidak mengerjakan amal itu pula, ada juga ni cerita orang Mekah lah. Okey. Dahlah dia tidak menolong, membantu tanggungjawab sosial, dia megah-megah, membazir. Lepas tu tak beriman pula tu. Teruk lagi lah ni cerita ni worst case lah, tak beriman. Tidak menjadi orang tak beriman pada Allah Ta'ala, lupa Allah Ta'ala yang bagi rezeki, Allah Ta'ala yang bagi air, Allah Ta'ala yang bagi udara, Allah Ta'ala yang bagi macam-macam sumber. Kita pun beli garam. Garam tu kita proses je, bukannya kita yang buat garam. Kita ambil daripada laut, kita ambil daripada bukit, kita jadikan garam, kita tulinkan garam tu. Contohlah. Jadi orang-orang tu tak bersyukur dengan Allah Ta'ala, tak beriman. Kalau dia tak beriman, macam mana dia nak bersyukur? Kemudian watawasau bisab, berpesan-pesan dengan sabar. Nak buat kerja ni kena sabarlah. Serta dengan watawasau bil marhamah, dengan kasih sayang tadilah, kita jaga anak yatim, kita memerdekakan hamba, kita jaga orang miskin, orang yang terlantar, orang sakit. Itu dengan kasih sayang lah. Bukan asal buat. Ya ke Raja?
Suruh Ya, ya, banyak akan bersihkan, buat. asal nampak, asal bersih sudahlah. Betul ke? Ya, Ha? ya, betul. Tapi kalau kita perhati betul-betul situ tak bersih kan? Tak bersih. Ha? Tak bersih, tak bersih. Itu asal buatlah. Asal pergi cek lah. Saya dah cek. Tapi apa yang kamu cek tu depan tu nampak ada tinggal skru ke, tinggal spana ke? Ada jumpa puntung rokok? Mujur tak Tak jumpa ada. dah. Dulu ada. Bila kita naik atas, ada puntung rokok kat atas. Dululah, sekarang dah berubah tak? Berubah dah. Berubah dah, Alhamdulillah. Kita nak perubahan yang menyeluruh lah. Kemudian ulaika ashabul mainah. Orang-orang maimanah, orang yang buat kerja tadi tu, dengan anak yatimnya, dengan mereka hambanya, dengan menolong, membantu orang miskin. Golongan ini, ulaika, dia adalah ashabul maimanah. Golongan kanan. Golongan kanan ni maksud dia golongan yang terima rekod pun dari kanan. Golongan yang akan masuk syurga lah. Sebaliknya wallazina kafaru, orang yang ingkar, kufur, kerah kepala, tak dengar seruan Nabi, orang ajak untuk amal Quran sunnah. Zaman sekarang ni dia buat nganyi lah pula dah. Kalau kita baca surah Al-Isra, dia ada cerita baru. Pagi tadi pun baca surah Al-Isra ni. Dalam Quran ni dia ada sebut cerita pasal satu pokok, yang dilaknat. Pokok tu duduk dalam neraka, makanan untuk orang-orang ahli neraka. Apa dia nama pokok tu? Tak tahu ke? Ni satu kemalangan ni. Buah kurdi. Pokok boleh hidup dalam api neraka. Berbuah pula pokok tu. Zakum. Zakum. Nama dia Zakum. Okey. Kalau orang kafir dulu, kita bila Nabi cerita ni, dia buat menganyi lah kan. Takkanlah dalam neraka ada pokok boleh hidup api. Yang tu dia fikir dengan kepala otak dia saja. Tu macam mana tu? Bukan ke kita tengok dah dalam mata kepala kita sendiri, ada api, gunung berapi dalam laut. Tak pernah tengok ke? Mana tu ada api dalam air laut? Jadi tak adalah hairan kalau kita tengok ada pokok dalam api neraka. Dia ada buah zakum. Di apa ni, description buah zakum ni macam kepala setan dia kata. Tapi syaitan pun tak pernah tengok. Raja pernah tengok syaitan? Tak pernah. Tak pernah tengok. Tapi kena percayalah setan tu ada tu. Huduh lah. Huduh, menakutkan. Itulah gambaran dia. Tok guru kita kata adalah orang nampak syaitan ni tak? Kalau syaitan duduk depan masjid tu keluar kuku, bulu pun macam gorila. Tak ada syaitan pun tak pergi masjid. Kalau ada syaitan, lagilah. Tu ni cerita sampingan lah Raja tak? Ya. Itu. Okey. Jadi itulah wallazina kafaru, orang yang ingkar, kerah kepala, tak nak dengar tu, nak buat kerja pelik-pelik. Okey. Bi ayatina hum ashabul masy'amah. Orang yang kafir ni tak dengar, tak baca ayat-ayat Tuhan ni, ayat-ayat yang tersirat lah ayat-ayat ni. Mereka ni ashabul, sahabat dipanggil sini. Ashabul ni sahabat. Maksud dia ahli kiri. Kiri ni maksud dia. Tolong tengok terjemahan ni. Golongan pihak kiri ni. Tadi kanan tu syurga, pihak kiri ni pihak masuk neraka lah. Alaihim narun muqsadah. Okey, alaihim ayat habis, seterusnya ayat tu 20 tu.
Mereka ditimpakan azab neraka yang ditutup rapat supaya kuat bakarannya. Ini macam masuk, kalau kita cerita ni susah nak faham tak? Cuba masuk autoclave. Masuk autoclave tu rapat ke tak rapat? Pintu. Mana? Rapat Apa kan? Hmm. Fazrul ada ke Fazrul? Dia ikut ke tak ni? Ada ke? Cik Fazrul? Oh, tak ikut lah kot. Dia kan pakar pasal autoclave ni. Rapat tak rapat pintu ni. Macam tu lah. Masak dalam tu kan? Masak. Autoclave pun kita masak. Ni masuk neraka ni. Kalau saya sebut dah dulu. Ngeri kita ni. Gunung berapi tu kalau kita pergi. Tengok sejarah gunung berapi ni. Sebelum dia keluar lava tu. Dia keluar asap dulu. Gas. Ada partikel. Hak tu pun melecur dah. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dalik. Pergilah melancong tempat-tempat macam ni dan dapat keinsafan. Tak apa kalau kita pergi kembara iman tu. Keluarlah tengok jalan juga. Tapi janganlah jalan tu lara shopping saja. Balik-balik boleh shopping. Dapat cendera mata bagi-bagi ke anak beranak kita dah. Syukur dah. Syukur aja. Hak tu je ke boleh? Hak tu je kita boleh. Tapi pengajaran kadang-kadang tak boleh. Mudah-mudahan lah. Wallahu alam bisawab. Saya mohon kemaafan terlebih sikit. Sebab kita pun start lewat tu. Apa yang baik daripada Allah SWT. Mudah-mudahan usaha kecil kita ni ada manfaat dia. Kalau apa yang tersasar, tersarah, terkeliru. Mungkin saya mohon maaf. Kita mohon maaf kepada Allah Ta'ala lah. Kita cuba mendekatkan kefahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.